Bismillahirrahmanirrahim. Respon aku kepada isu yang viral baru-baru ni. Sekumpulan lelaki telah pun ditangkap oleh pihak berkuasa kerana melakukan hubungan songsang di ibu kota. Jadi, sebagai seorang ID counselor, infection disease counselor, memang kepakaran aku dalam bidang HIV dan AIDS. Tambahan pula, HIV dan AIDS memang merebak melalui hubungan seksual lelaki dengan lelaki, MSM, ataupun dengan bahasa sekarang kita sebut gay. Ketika Tuhan ciptakan Adam alaihi salam, lalu Adam alaihi salam, bapa kita, diletakkan di dalam syurga. Di dalam syurga, dengan segala macam nikmat yang tak tercapai di akal kita pun, Adam masih lagi sunyi. Ketika Adam sunyi, Tuhan buat apa? Tuhan buat seorang lagi Adam ke? Ataupun Tuhan jadikan Hawa sebagai peneman? Tapi aku tak nak cakap daripada sudut tu. Aku nak bercakap daripada sudut yang lain. Sebelum kita pergi jauh isu ni, kita kena memahami dulu basic anatomi fisiologi. Kita kena faham sistem reproduktif untuk lelaki dan sistem reproduktif untuk wanita. Wanita Tuhan ciptakan dengan vagina, dan di dalam vagina terdapatnya G-spot. Penetrasi melalui vagina dapat capai titik G-spot tersebut. Dengan bahasa mudahnya, sedap tu dapat melalui penetrasi vagina. Malangnya, Tuhan ciptakan G-spot lelaki ni di mana? Dari sudut anatomikanya, G-spot lelaki berada di dalam lubang anus. Saya sebut nanti kena violation. Ya, tapi nak buat macam mana? G-spot lelaki berada di dalam anal, di dalam lubang najis lelaki. Dan satu-satunya cara untuk capai titik nikmat, untuk capai G-spot bagi lelaki itu adalah dengan cara kita penetrasi melalui lubang anus. Barulah dapat kita capai ke titik G-spot ataupun kita sebut sebagai prostate gland. Prostate gland diletakkan di dalam lubang anus sebagai ujian untuk kita. Perumpamaan mudah yang saya sering cerita kepada audiens ketika saya menyampaikan ceramah. Dari sudut skill, daging khinzir merupakan daging yang paling sedap. Tapi Tuhan, agama kita melarang kita untuk memakannya dengan pelbagai alasan. Sains kata sebab dalam daging khinzir itu terdapatnya cacing pita. Kita sedia faham, cacing pita bukan sahaja terdapat dalam daging khinzir. Dia juga terdapat dalam daging lembu, daging kambing, ayam dan juga makanan-makanan laut. Ada orang kata khinzir haiwan yang pengotor. Ya, boleh diterima juga hujah tu. Sekarang, kandang-kandang khinzir telah pun disengitkan, ditinggikan. Anda kata khinzir itu kencing, khinzir itu berak, semua najis dan kotorannya akan turun ke bawah. Dan kita kena akui bahawa kandang khinzir sudah diberi penjagaan yang rapi dan hygiene-nya begitu tinggi. Di keadaan sekarang pun, hygiene yang begitu tinggi, penjagaan yang begitu rapi, sudah tidak ada lagi cacing pita. Jika kita dimasak dengan cara yang betul, adakah daging khinzir itu sudah dihalalkan? Jawapannya tidak, masih lagi diharamkan. Begitu jugalah jawapan saya kepada kenapa prostate gland tidak boleh kita capai melalui penetrasi anal. Penetrasi anal ataupun kita cakap main belakang oleh golongan gay ni dapat mencapai titik nikmat tersebut. Dan titik nikmat tersebut, kalau saya tanya pada pesakit-pesakit saya, memang sedap. Tak dinafikan. Diorang cakap memang sedap dan diorang ketagih. Itu menjadi ujian pertama untuk kita sebagai orang lelaki, sama ada kita nak tunduk dan patuh pada arahan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita nak tunduk pada hawa nafsu kita. Itu jawapan saya pertama. Kenapa mereka ni jadi gay? Kenapa lelaki tu jadi gay? Sebabnya secara fitrahnya mustahil. Kita diciptakan berpasangan lelaki dengan wanita. Dan sebab yang kedua, dan sebab inilah yang paling banyak saya jumpa, hampir 85% ke 95%. Inilah yang terjadi menyebabkan kenapa ramai gay di kalangan anak muda kita, di kalangan cerdik pandai kita. Sebab yang kedua ni disebabkan sexual grooming, penyantunan seksual. Penyantunan seksual ni apa dia? Seseorang menggunakan kedudukan dia untuk grooming seseorang yang lain tanpa seseorang itu sedar, dan dia mengambil kesempatan di atas kenaifan orang tersebut. Contoh mudah, ada pendakwah selebriti yang melakukan amang seksual, yang melakukan sexual grooming kepada anak didik dia. Ketika mengaji Quran, dia pegang anak didik dia tu, kemudian dia grooming, dia masturbate, dia onani kan student dia tu, sampailah inzal, sampailah climax budak tu. Dan kes yang saya jumpa, seorang budak lelaki 8 tahun telah pun diliwat oleh pakcik dia. Ketika umur 8 tahun, diliwat sampai umur 10 tahun.
Budak ni bagi tahu kepada parent dia, tapi parent dia tak percaya. Takkanlah pak cik dia buat macam tu. Kemudian budak itu tidak dipedulikan. Daripada 8 tahun ke 10 tahun. Tindakan diambil selepas budak tu umur 10 tahun. Baru mak bapak dia sedar yang betul anak dia itu diliwat. Jadi budak yang trauma ni tidak dibantu. Budak yang trauma ni berkembang besar. Menjadi seorang remaja, masuk ke sekolah menengah, masuk ke asrama. Kemudian budak yang sama, yang trauma ketika kecilnya, tidak dibantu, dia lakukan perkara yang sama dengan rakan lelaki dia di sekolah tersebut. Pada usia 19 tahun, budak tersebut, remaja tersebut telah pun didiagnos HIV dan berjumpa dengan saya baru-baru ni. Jadi inilah dua sebab kenapa ramainya golongan gay lahir dan muncul bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan di Malaysia. Untuk 200 orang lebih tu, bagi saya secara personally, sangatlah susah untuk kita bantu. Tapi kita boleh bantu anak-anak lain yang belum lagi serius dalam perkara ini. Bagaimana? Kita kena faham. Kita kena sedarkan anak-anak kita, jangan cuba melampaui batas. Jadi kalau kita tanya majoriti yang telah pun terjebak dengan dunia LGBT, dunia gay, dunia MSM, memanglah dua punca inilah yang menjadikan mereka gay. Ketagihan yang sedap dan juga trauma ketika mereka masih kecil, ketika mereka di asrama, ketika mereka berada di pusat asuhan, dilibat oleh pakcik mereka, dilibat oleh senior mereka. Jadi kita kena faham, memang wujud dalam masyarakat kita. Jika ada, tolong laporkan. Kitaran jahat ini kita sebagai masyarakat, saya sebagai kaunselor, tuan-tuan sebagai masyarakat, kita kena putuskan. Kitaran jahat ini perlu kita putuskan demi generasi yang sihat, demi generasi yang bebas daripada HIV, bebas daripada AIDS dan bebas daripada pergaulan sumbang mahram. Harap menjawab. Jikalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan di ruangan komen. Terima kasih.